semua kumpulan pejuang-pejuang Palestin, tak kiralah Hamas ke, Jihad Islami dan lain-lain, menyatakan dengan sepakat bahawa mereka tidak setuju dengan ketetapan tersebut. Tak setuju. Sebab dia kata benda ni dengan jelas. Maknanya telah menjadikan Gaza ni wilayah yang dikuasai dan dijajah oleh Amerika. Sebab yang mentadbir Gaza bukannya orang Palestin, bukannya orang Arab, tapi Amerika yang akan mengetuai yang dipanggil sebagai Board of Peace, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Majlisus Salam, jawatan kuasa keamanan lah, perdamaian keamanan, begitulah. Di Gaza ni dikuasai oleh Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami dalam episod yang ke-63 Ulas Sebentar bersama dengan saya Abdul Rahman bin Cik Mat. Dan saya Muhammad Mahyudin bin Muhammad Yusof. Dan insyaAllah kita akan kembali mengupas isi yang tersirat dan tersurat perkembangan yang berlaku di dalam sekitar pembebasan Masjidil Aqsa ini. Dan kita insyaAllah akan berkongsi pada hari ini berkaitan dengan perkembangan yang berlaku di Gaza. Dan banyaklah perkara yang bermain dan berlegor dalam tempoh seminggu dua ini, sama ada berkaitan dengan situasi dan suasana ataupun penubuhan satu pasukan yang baru yang dikatakan untuk menjaga keamanan di dalam Gaza, di dalam kurungan. Kita ketahui apa yang mereka bincangkan dan bagaimana respon daripada kumpulan para pejuang dan sebagainya. Dan insyaAllah kita juga akan melihat suasana dan keadaan di dalam Israel serta situasi dan keadaan yang berlaku di sebelah tebing barat. Dan tidak kita lupakan bahawa dalam tempoh ini juga kita menyaksikan serangan yang kembali berlaku ke atas Lebanon. Dan kita boleh melihat perkembangan ini daripada mata pandang dan juga beberapa sudut yang insyaAllah kita cuba kongsikan insyaAllah. Suka untuk saya sekali lagi mengulang kepada para sahabat bahawa sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan kita yang lepas, kita memerlukan kepada bantuan kewangan, khususnya untuk mencari laptop lah. Kita sebut secara jelas bahawa kita nak laptop untuk membuat editing, sebab setakat ni laptop yang kita gunakan untuk membuat editing ni kita pinjam sahabat-sahabat kita ada. Jadi bila bertembung nak buat kerja ni, jadi tak sedap lah nak buat kerja sebab kita pakai hak orang. Dan tuan dia pun ada kerja yang perlu diselesaikan. Jadi kita perlukan kepada bantuan pada sahabat-sahabat untuk membantu kami menggerakkan dengan lebih baik di masa yang akan datang insyaAllah. Dan sebagaimana yang kita ketahui sekarang ni, kita di pantai timur tengah bermula musim hujan tengkujuh. Masuk hujan dah ni, dan sehari dua ni pun hujan je Sading. Dan kita menyaksikan perubahan cuaca juga berlaku di sebelah negara Arab, termasuklah yang berlaku di Palestin dan secara khususnya di Gaza. Dan orang yang ada pengalaman berada di negara yang 4 musim ini, khususnya pertukaran musim ini, ia berlaku dengan turunnya hujan dan perubahan cuaca yang begitu mendadak. Maknanya Sading, hujan satu hal dah. Dengan mari hujan tu, selepas daripada hujan akan mari dengan cuaca yang sejuk. Dan kita ketahui bahawa kita boleh saksikan di dalam Gaza apa yang berlaku. Bahawa di mana apa yang berlaku di Gaza pada hari ini, perubahan cuaca, hujan yang turun dengan lebat, dan menyaksikan majoriti penduduk Gaza ni mereka duduk dan berteduh di dalam kemah. Dan kita boleh bayangkan duduk dalam kemah ni, kalau kita kemah yang cukup lekat, maksudnya kita beli kemah mahal dah ni, 2-3-400, cukup lekat lah kita kata dengan hujan, boleh tahan hujan. Tapi bila duduk dalam situasi hujan, kita akan rasa betapa susahnya duduk dalam kemah. Apatah lagi jika kemah yang kita ada serba kekurangan, hanya menggunakan plastik, hanya menggunakan kain-kain untuk menjadikan tempat berteduh. Bila datangnya hujan dengan jumlah yang banyak, dengan cuaca yang bertambah semakin sejuk, maka semestinya ini merupakan tempoh yang amat pelik kepada penduduk-penduduk Gaza. Dan ini merupakan situasi yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza secara khususnya. Mereka yang berada di kem-kem pelarian, berada di merata tempat lah, seluruh tempat yang berada dalam Gaza, mereka terkesan dengan situasi dan keadaan yang seperti ini. Dan ini merupakan satu perkara yang kita kena senantiasa bersama dengan mereka, berikan semangat, berikan dorongan dan juga hulurkan bantuan kepada mereka dan nyatakan sokongan bersama dengan mereka senantiasa.
Jadi kalau kita tengok situasi di Gaza sekarang ni lah, musim sejuk, tinggal dalam khemah, dan yang pentingnya, bukan yang penting, yang utamanya khemah tu pula bersesak-sesak. Maknanya dikongsi oleh tak tahulah berapa puluh orang satu khemah. Kemudian pula dalam keadaan kita kata anak-anak kecil, yang mana kadang-kadang suhu sejuk ni boleh mencecah bawah paras negatif. Jadi suatu yang amat kita kata menyeksakan lah. Tapi walau bagaimanapun, mereka tetap sabar dan mereka tetap berjuang lah untuk terus berpegang dan bertahan di tanah air mereka. Dan juga dalam masa yang sama, kita sedang mengikuti suatu perkembangan yang paling penting sedang berlaku sekarang ni, iaitu pada, kalau tak silapnya, 17 November lah, pada hari Selasa, apabila Majlis Keselamatan PBB telah meluluskan lah pelan damai Amerika ni di Gaza, dan banyak negara telah mengundi untuk bersetuju memberikan mandat kepada Amerika Syarikat ni untuk mentadbir Gaza sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 tahun, dan ianya boleh ditambah masa tersebut untuk di masa akan datang jika perlulah, mengikut kesesuaian. Mengikut kesesuaian. Jadi benda ni dibacalah oleh pelbagai pihak dengan pelbagai reaksi. Negara-negara yang menyokong, mereka menganggap benda ni bagus lah. Contohnya kita kata negara-negara Arab Islam sendirilah, Turki, Qatar, Mesir, Indonesia, dan banyaklah negara Islam yang menyokong. Algeria sendiri, dia kata antara dua, sama ada kita setuju dengan pelang ni, perang berhenti, cuma pentadbiran tu dikuasai oleh Amerika, ataupun perang ni tidak berhenti, kembalinya genosid, pembunuhan beramai-ramai lah ke atas penduduk Gaza. Jadi kita sokong je lah. Itulah makna kita kata daripada sudut pandang negara-negara Arab Islam yang menyokong. China dan Rusia tidak menyokong dan tidak mengundi. Dia juga tidak menggunakan kuasa veto untuk menggagalkan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kalau tengok kepada pelang yang dicadangkan oleh mereka ni, sebenarnya tidaklah memberikan manfaat yang besar kepada rakyat Palestin. Hanyalah lebih memihak kepada Israel. Sebab yang pertamanya, kalau kita tengok pada pelang yang awal, sekarang ni yang sudah dipinda, pelang yang awal ni, langsung tidak disebut perkataan Palestin, maknanya ke arah negara Palestin ke apa benda ke, tidak ada. Tak ada langsung. Cuma mengawal Gaza tu je lah. Kesudahannya macam mana, tidak ada kesudahan. Jadi sebab itulah katanya pelang yang dicadangkan oleh Rusia dan China lebih adil, lebih seimbang. Tapi bila mana kebanyakan negara Arab dan juga negara Islam menyokong pelang Amerika, siapa China dan Rusia untuk tidak bersetuju? Takkanlah China dan Rusia nak jadi lebih sudu pada kuah. Orang Arab setuju, kamu siapa tidak setuju? Maknanya dah. Sedangkan kita kata Palestin ni negara Arab, orang Islam. Kemudian negara-negara Arab dan Islam lain setuju. Jadi kalau Rusia guna kuasa veto tidak setuju, jadi nampak Rusia ni lebih sudu pada kuah lah maksudnya. Jadi oleh kerana negara-negara Arab dan Islam setuju, maka Rusia pun dan China tidak mengundi. Cuma dia tidak juga menyokong. Sebab pada pandangan dia, pelang damai Amerika ni bukanlah pelang yang baik untuk rakyat Palestin. Kemudian kita pergi kepada sudut pandang kumpulan pejuang Palestin. Ini yang paling penting sebenarnya. Dan juga orang Palestin itu sendiri. Semua kumpulan pejuang-pejuang Palestin, tak kiralah Hamas ke, Jihad Islami dan lain-lain, menyatakan dengan sepakat bahawa mereka tidak setuju dengan ketetapan tersebut. Tak setuju. Sebab dia kata benda ni dengan jelas, maknanya telah seolah-olahnya menjadikan Gaza ni wilayah yang dikuasai dan dijajah oleh Amerika. Sebab yang mentadbir Gaza bukannya orang Palestin, bukannya orang Arab, tapi Amerika yang akan mengetuai yang dipanggil sebagai Board of Peace.
ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Majlisus Salam, jawatan kuasa keamanan lah, perdamaian keamanan begitulah. Di Gaza ni dikuasai oleh Amerika. Amerika yang akan mengetuai majlis tersebut. Kemudian semua urusan, kita kata pembangunan semula Gaza, mengawal kewangan, pentadbiran, urusan rakyat, kemasyarakatan, semuanya mesti merujuk kepada Board of Peace ini, yang diketuai oleh Amerika. Jadi di mana kedaulatan, di mana kuasa orang Palestin, di mana hak asasi penduduk Palestin, penduduk Gaza, tidak ada lah. Semuanya serah kepada orang belaka. Dan benda ni suatu bentuk penjajahan yang baru. Dulu sebelum tahun 48, Palestin ni ditadbir oleh British, di bawah pentadbiran British, kemudian di bawah jajahan Israel. Jadi pada 17 November 2025 pula diserahkan pula kepada Amerika pula. Jadi berpindah daripada satu penjajahan kepada penjajahan yang lain. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok kepada kenyataan daripada jurucakap Jihad Islami lebih kerah lagi. Hamas ni maknanya dia ada lagi lembut sikit lagi. Ayat dia kata kita tidak mahulah bertembung dengan masyarakat antarabangsa, tapi bagi kita benda ni tidak betul. Tapi kalau kita dengar pada kenyataan kumpulan Jihad Islami, jurucakap dia tu nama Musa apa tahu. Dia kata siapa dia yang memberikan hak kepada negara-negara Islam ni untuk bersetuju dengan Amerika, melantik Amerika mentadbir Gaza. Siapa dia yang memberikan hak kepada mereka? Kita yang orang Palestin, kita yang duduk di sini, di Gaza. Bukan Saudi, bukan Qatar, bukan Mesir, bukan. Tiba-tiba negara-negara ni, mereka yang pergi bersetuju, memberikan mandat kepada mereka, tak tanya pun kita. Siapa dia beri hak kepada Turki untuk setuju benda ni? Jadi itulah maknanya, kita kata tindak balas dan respon lah. Daripada pelbagai pihak, kita cuba berlaku adil, kita berikan daripada sudut negara yang menyokong, China dan Rusia, dan yang penting sekali ialah kumpulan-kumpulan pejuang Palestin itu sendiri, apa pandangan mereka, sebab mereka yang berjuang, mereka yang menanggung akibatnya daripada perkara ni. Dan dalam isu ni juga Ustaz Ning, ada beberapa perkara yang menarik lah yang berlaku kali ataupun secara dasar dia untuk kita faham lebih awal. Sebelum ni Ketara Kerja yang dibentangkan tentang keamanan di Gaza oleh mereka ni, kali ikut sebelum daripada ni, isu pentadbiran ni diserahkan ataupun dipersetujui oleh pihak pejuang bahawa mereka nak daripada orang Palestin. Maksudnya teknokrat lah sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni. Tapi bila berlaku gini, orang yang ngetor dalam Gaza ni dia akan jadi boneka semata-mata. Sebab bahasa mudahnya, nak buat satu benda kena keputusan daripada Donald Trump. Mana Donald Trump ni ataupun secara umumnya mereka ni tak pernah pun memberikan kelebihan kepada Palestin ataupun berpihak kepada Palestin. Semuanya merugikan Palestin. Dan kita juga menyaksikan bahawa antara faktor Rusia dan China, mereka ni tak boleh nak lebih kuah daripada sudu ni. Sebabnya adalah kerana mereka memang tidak mempunyai proksi yang kuat sebagaimana mereka proksi di Israel totok. Dan negara-negara yang mengikuti ataupun yang bersetuju secara total dengan mereka ni pun, mereka ada, kita kata, kerjasama lah dengan mereka ni. Dan sudah hubungan mereka tu lama dah. Adapun Rusia dengan China ni, mereka berada jauh daripada tapak tu. Dan sekutu-sekutu mereka ni dalam keadaan yang amat lemah, yang berada di rantau tersebut. Dan ini satu situasi dan keadaan yang berlaku lah dalam perbincangan berkaitan dengan wujudnya jawatan kuasa keamanan ini. Cumanya benda ni masih walaupun telah diputuskan ataupun telah diundi di Security Council, tapi dari sudut perjalanan dia, teknikal bagaimana dia berjalan dan sebagainya, itu panjang lagi lah. Cumanya kalau betul-betul berjalan, maka sebagaimana yang Ustaz Din sebut tadilah, maka ia penjajahan bentuk baru yang berlaku di Gaza. Dan antara perkara yang disebut oleh ramai penganalisis yang dibimbangi bahawa sekarang ni kalau betul-betul berlaku gini, maka pertempuran dan peperangan akan beralih kepada negara-negara luar. Dan
benda ni tidak molek lah, dia tidak bagus lah kepada para pejuang yang berada di Palestin, kerana mereka menganggap musuh utama mereka adalah Israel. Tetapi kalau ikut daripada beberapa ucapan daripada para pimpinan, para pejuang, sama ada daripada Hamas ataupun Tanzim, khususnya Hamas lah, bahasa mereka lebih lunak dan mereka tak setuju dengan benda ni, dan mereka masih mencari ruang untuk membincangkan tentang perkara ni. Dan kalau kita ingat situasi dan juga keadaan Donald Trump ni, payah nak bincang dia ni, kecuali dengan PT. Sebab tu kita tengok dalam minggu ni juga bukan malam, kalau ikut daripada berita malam pun, Donald Trump siap ajak pemain-pemain bola dan sebagainya, dan baru-baru ni juga telah membuat suatu bentuk perjanjian kita panggil ekonomi dengan Saudi berjumlah hampir 1 triliun. Kalau ada tawaran gini, Donald Trump tak apa lah. Maksudnya nampak pitih, nampak untung, maka dia akan mempertimbangkan benda ni. Kalau tak, memang tak akan berjalan lah. Tapi kita tengoklah perkembangan apa yang akan berlaku daripada jawatan kuasa keamanan ni, dan semua orang membangkitkan kebimbangan. Semua orang membangkitkan kebimbangan di atas apa yang berlaku ni. Dan kita tahu, kita nak kata lagu mana, kita tidaklah mengatakan bahawa benda ni akan berjalan 100% dan akan merugikan pihak pejuang tu. Memang kita nampak lah kalau berjalan. Tapi kita nak tengok dari sudut para pejuang, Ustaz Din. Tengok para pejuang ni, bahasa lainnya mereka dalam keadaan terkepit. Sebab apa? Kalau mereka terlalu berkerah, maka mereka terpaksa, mereka akan menghadapi situasi peperangan dan situasi yang lebih teruk lah, ataupun keadaan yang amat rumit. Tapi kalau mereka semakin longgar, maka ia akan mengorbankan prinsip mereka. Dan kita rasa hal ni tak akan berlaku lah. Mereka nak mengorbankan prinsip mereka, dan mereka telah membayar dengan harga yang begitu mahal. Dan penduduk Palestin pun setakat ni, kalau kita baca dalam satu poll yang dibuat, culaan undian yang dibuat tentang apa yang berlaku di Gaza ni, dan kebanyakan penduduk Gaza masih memberi sokongan yang tinggi lah kepada para pejuang yang menguruskan situasi keadaan dalam peperangan ataupun selepas peperangan ini. Cumanya yang sakit hati sikit kita baca berita ni, Israel lah sekarang ni masih berbaki, untuk maklumat semua, masih berbaki 3 orang mayat di dalam Gaza. Dan Israel menggunakan modal ni supaya menekan para pejuang untuk menyerahkan mayat dan untuk tidak melanjutkan perbincangan kepada fasa yang kedua. Dia kata, kami tak akan bincang kepada fasa kedua selagi mana mayat dah habis. Sedangkan benda ni telah disebut daripada awal lagi. Dan kita tahu semua kenyataan ini lebih kepada untuk memujuk ataupun nak respon kepada suasana di dalam Israel. Dalam Gaza itu sebut dah, dalam Israel ni sekarang ni ialah orang banyak menyebut bahawa bila nak kembali perang. Kita bila nak kembali perang, bila habis je mayat ni, kita kembali perang. Dan hal ni perkara yang berlaku, dan pimpinan-pimpinan utama Israel ini dia respon berdasarkan pada itulah. Maksudnya sekarang ni pun kira daripada mulut mereka ni, mereka tak redha pun sebenarnya dengan, walaupun jawatan kuasa keamanan ni dibuat, mereka tak redha pun sebenarnya. Bagi mereka nak kembali berperang dan nak jajah Gaza. Dan ini merupakan pelan yang tidak pernah mereka tarik daripada rancangan mereka. Iyalah, macam Ustaz Amal kata tadi, bila masyarakat antarabangsa bersetuju untuk memberikan mandat kepada Amerika mentadbir Gaza dalam masa 2 tahun sekurang-kurangnya, dan boleh ditambahlah mengikut keperluan, kumpulan pejuang Palestin tidak mempunyai banyak pilihan. Seolah-olahnya sekarang ni dunia telah menentang mereka lah. Seolah-olahnya begitulah. Tidak bersama dengan mereka. Jadi kalau kita nak fikir, kita nak ukur daripada sudut kemampuan kumpulan pejuang Palestin nak berlawan dengan seluruh dunia ni, memang iyalah pada hukum adat katanya tak munasabah lah. Tapi dalam masa yang sama juga, kumpulan pejuang Palestin ni, antaranya Hamas, mereka mengatakan melalui jurucakap mereka lah, mereka akan mengkaji
dan meneliti daripada sudut mana, daripada ruang mana yang mereka ni boleh menggerakkan agenda mereka mengikut ruang yang ada sekarang ni. Memang ruang tu kalau kita tengok sekarang ni jadi semakin sempit lah. Tapi masih lagi mereka akan berusaha mencari di mana peluang, di mana ruang yang ada untuk mereka meneruskan agenda perjuangan mereka untuk membebaskan Gaza dan juga Palestin lah daripada penjajahan. Dalam masa yang sama, ada juga orang mencadangkan supaya kita mencari kelompangan-kelompangan yang ada dalam pelang damai mereka tu, di mana ruang yang orang Palestin boleh masuk dan mengisi. Walaupun kita tidak akan dapat lah semua yang kita nak. Benda tu mungkin payah lah. Tapi kalau dah dapat semua, jangan kita tinggal semua. Sebab antara perkara yang paling besar lah yang boleh kita perhatikan dalam, kita kata, pelang damai Amerika ni, dia bersifat kabur. Pengisiannya tak jelas. Bukan makna kita suka benda tu, bukan kita suka pelang tu, tapi itu sahaja yang ada buat masa ni. Sama ada kita tolak secara terus, ataupun kita ambil belaka budak munasabah sebab benda tu memang telah tidak dipersetujui lah oleh kumpulan pejuang. Cuma persoalannya bagaimana kita nak cuba mengisi juga, mengambil kesempatan dan peluang di sebalik kelompangan-kelompangan yang ada. Dan kita pun tahu Amerika pun dia sudah tentulah dia akan mengisi dengan apa yang dia nak. Tapi kita pun tidak bolehlah tengok saja benda tu. Kita kena cuba ambil juga peluang setakat yang boleh. Walaupun kita tak setuju, bukan makna kita setuju, kita tidak setuju. Tapi ada yang mencadangkan supaya diambil juga peluang yang ada ni setakat yang boleh. Dalam masa yang sama, kita kena gerakkan juga di luar daripada perbincangan pelang damai mereka ni, khususnya kita melihat sekarang ni di peringkat antarabangsa, sokongan dan kesedaran orang terhadap isu Palestin ni semakin tinggi. Kita guna pula kesedaran masyarakat. Memang kalau kita nak guna undang-undang PBB ni tak boleh dah sekarang ni sebab ia sudah keluar dah keputusan dan ketetapan dia. Tapi kita gerakkan, kita bangkitkan makna kesedaran masyarakat ni untuk menekan supaya majlis ni membuat sesuatu yang tidaklah terlalu merugikan rakyat Palestin. Itu salah satu kita kata cadangan lah yang ada sekarang ni. Kemudian kita nak sebut juga macam Ustaz Amal kata tadi, tindak balas dan respon Israel terhadap perjanjian ataupun pelang damai Amerika di Gaza ni. Tadi kita sebut kumpulan pejuang Palestin menolak. Sebenarnya dia peringkat Israel pun dia tolak juga. Dia pun menolak juga. Cuma dia tidaklah menyebut tolak tu secara total. Kalau kita tengok kepada ucapan daripada pejabat Perdana Menteri Israel yang disebut oleh banyaklah wartawan Arab ni, mereka baca satu benda yang pelik. Bila keputusan tu keluar, ketetapan PBB tu keluar, beri mandat kepada mereka untuk mentadbir Gaza, lambat keluar respon daripada pejabat Netanyahu. Biasa cepat. Dan yang menariknya, bila keluar lambat tu, keluar pula dalam bahasa Inggeris. Bukan keluar dalam bahasa Yahudi lah, Hebrew tu. Dia kata tahniah lah terima kasih dan tahniah lah kepada Donald Trump, Amerika. Dan dia kata maknanya dia berharap benda ni boleh dilaksanakan untuk melucutkan senjata daripada kumpulan pejuang. Jadi ada banyak benda yang disebut dalam pelang damai Amerika ni di Gaza. Tapi maknanya Israel dia hanya ambil daripada sudut yang dia suka je. Ada benda yang dia tak suka dalam tu. Antaranya bila Amerika sebut dia akan membuka ruang untuk perbincangan ke arah menubuhkan negara Palestin. Jauh negara Palestin tu ujung kali tu. Maknanya nak buka ruang ke arah jalan nak menubuhkan negara Palestin. Nak tok-tok. Jadi benda tu pun sebenarnya pada ketah cadangan awal tidak wujud. Perkataan Palestin, negara Palestin memang tidak ada lah. Tapi mungkin desakan ataupun permintaan daripada sekutu-sekutu Amerika dari kalangan negara Arab, negara Islam ni, akhirnya dimasukkan juga. Wujudkan laluan
ke arah perbincangan untuk menubuhkan negara Palestin. Jauh sekali. Tapi Israel bila dia dengar je adanya ruang untuk dibincangkan ke arah menubuhkan negara Palestin, semua jadi ising dah, jadi gila dah. Dia tak boleh dengar. Jadi sebab itulah menteri-menteri Netanyahu sendiri ni, mula-mula tu mereka ni mengamuk dan marah pada peringkat awalnya lah. Tapi akhirnya Netanyahu suruh diam belaka sebab dia tak ambuh lah, maknanya mengganggu ataupun jadi tegang. Jadi tegang antara kerajaan Israel dengan Donald Trump ni. Tapi peringkat awalnya, mula-mula benda tu keluar, perkataan perbincangan ke arah nak menubuhkan negara Palestin tu amarah-marah di kalangan Israel. Kemudian Netanyahu ni, pejabat dia mengeluarkan kenyataan, ucap tahniah. Dia hanya ambil poin dalam pelan damai tu yang dia suka sahaja, dan dia buat tak tahu je lah hak masalah benda-benda lain yang dia tidak suka tu. Dalam masa yang sama, bagi Israel bukanlah pelan ni pelan yang terbaik. Dia pun tak setuju juga. Sebab bagi dia tak mahu dengar perkataan ada penubuhan negara Palestin. Dan bila kita masuk kepada fasa kedua di Gaza, Israel mesti berundur untuk memberi ruang kepada pasukan antarabangsa yang akan masuk ke Gaza. Jadi benda ni pun Israel tidak suka. Walaupun kita daripada sudut kita lah, daripada sudut kita yang menyokong perjuangan rakyat Palestin, kita pun tidak setuju sangat negara luar yang bukan Islam khususnya mari ke Gaza untuk mentadbir dan mengawal Gaza ni satu bentuk penjajahan yang baru. Kita pun tak setuju. Tetapi pada pandangan Israel pun mereka tak setuju juga. Sebab mereka melihat daripada sudut bila tentera pengaman antarabangsa masuk ke Gaza, dia kena keluar. Tu dia tak setuju tu. Dia nak supaya Gaza ni kekal di bawah penguasaan dia. Dia boleh buat apa yang dia suka. Dia nak begitu. Jadi daripada sudut tu, Israel juga tidaklah terlalu gembira, tidaklah terlalu suka jugalah dengan apa yang berlaku di Gaza. Jadi apa yang berlaku sekarang ni ialah projek Amerika tu yang menguasai Gaza, bukan Palestin semestinya bukan, Israel 100% pun bukan, tapi lebih memihak ke arah Israel. Jadi itulah kita kata secara umum gambaran pelang damai Amerika hari ini. Dan dalam minggu ni Ustaz Ding, kita tengok ada satu dokumentari yang ataupun bukan dokumentari, satu laporan yang dikeluarkan oleh Al Jazeera dan beberapa siaran berita berkaitan dengan 153 orang Palestin yang telah diperdaya. Istilah dia diperdaya lah, walaupun dalam bahasa lainnya kita boleh bincang lah sama ada mereka ni diperdaya ataupun mereka ni rela dan sebagainya. 153 orang yang telah menyebabkan kekecohan di sebelah South Africa. Dan ceritanya adalah bila mana didedahkan dalam laporan tersebut bahawa sekarang ni Israel telah mewujudkan satu NGO yang dinamakan sebagai Al-Majd. Dan NGO ni mereka menawarkan kepada penduduk Gaza untuk keluar daripada Gaza. Dan kalau kita ingat daripada awal tahun ni, antara perkara yang disebarkan oleh Israel daripada WhatsApp, daripada mesej, daripada flyers yang ditebarkan di Gaza ni ialah kempen untuk mengeluarkan penduduk Gaza daripada Gaza. Mana-mana orang yang berminat, maka kita akan beri tempat tinggal, kita akan beri pampasan, kita akan beri duit, kita akan beri tanggungan perjalanan dan sebagainya. Dan kita ingat habis itu je asal dia. Rupa-rupanya pelan ni berjalan. Kita pun tak tahu. Mana dia tak timbul kita baca hak yang berlaku dalam minggu ni didedahkan. Bila mana rupa-rupanya Al-Majd ni dia rekrut orang, dia cari orang siapa yang berminat dan orang boleh daftar dengan dia. Dan bila mana mereka ni didaftarkan, mereka ni dikumpulkan di Bandar Gaza, lalu mereka ni dibawa keluar daripada Gaza. Dan perjalanan keluar mereka ialah mereka diambil dengan bas melalui Naqab dan terusnya masuk ke kawasan Israel, dan mereka ini menaiki kapal terbang ataupun mereka terbang melalui kapal terbang, lapangan kapal terbang Ramon yang berada dalam Israel lah.
Daripada situ mereka pergi ke Kenya, Nairobi transit. Daripada Nairobi mereka pergi ke South Africa, Afrika Selatan. Cuma yang berlakunya adalah apabila yang terbang 153 orang tidak mempunyai dokumen yang lengkap. Maksudnya kita nak travel ke mana-mana tempat, kita perlukan pada visa. Kita ni Malaysia beruntung lah sebab kebanyakan negara atas dunia ni kita boleh masuk secara percuma. Maksudnya tanpa perlu kepada visa. Kita boleh ambil VOA, Visa on Arrival. Siapa tu kita boleh ambil visa dan percuma kebanyakannya. Tapi kebanyakan pasport yang ada atas dunia ni nak pergi travel mana-mana mesti mereka mempunyai visa dan mempunyai pelepasan daripada sesuatu negara. Yang menariknya dalam penerbangan yang berlaku adalah Israel menerbangkan mereka tanpa dokumen-dokumen yang lengkap. Sampai ke Nairobi pula membenarkan mereka transit dan juga pergi ke South Africa. Bila sampai di South Africa, mereka ditahan oleh pihak immigration. Bila mana mereka tidak ada dokumen yang lengkap, macam mana mereka nak masuk ke South Africa? Jadi akan timbul persoalan, kamu ni mai daripada mana? Dan macam mana kamu lepas untuk terbang ketika mana kamu tidak ada visa, tidak ada pelepasan, tidak ada dokumen yang lengkap? Maka sebab itulah berlaku tahu titik. Rupa-rupanya Israel yang buat kerja ni, bila dibuat wawancara bahawa mereka ni istilahnya diperdayakan oleh NGO Al-Majid ni, bahawa mereka ditawarkan dengan duit, ditawarkan tempat tinggal dan sebagainya. Dan sebenarnya saya rasa mana secara suzon ni. Biasa tu pakai bawa tapi secara suzon ialah mereka ni sebenarnya tahu dah bahawa sebenarnya Al-Majid ni ialah salah satu daripada NGO yang ditubuhkan Israel untuk keluar daripada Gaza. Tapi mereka mungkin kita kata tawaran yang diberi itu menarik dengan situasi dan keadaan yang berada di Gaza ni dalam keadaan yang begitu tenat. Yelah, kita ada kena uji ni, kita boleh cakap lah. Tapi bahasa mudahnya mereka ni memang tahu mereka diperdayakan oleh Israel. Apa yang berlakunya ialah kerajaan South Africa akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil sebahagian daripada 153 orang, 120 lebih diambil oleh South Africa yang mempunyai dokumen yang jelas bahawa mereka ni orang Palestin. Adapun baki yang tidak dokumen yang tidak jelas dilepor balik ke Nairobi atau balik ke Nairobi tempat transit. Sebab apa benar mereka masuk ke South Africa? Sebab kita tak tahu orang yang tak ada dokumen lengkap ni Mossad ke siapa ke. Hak yang dokumen lengkap pun tak boleh pakai. Sebab kalau kita ingat operasi yang pernah berlaku, hak yang minggu lepas viral kembali operasi ni, bila mana memperingati kematian Nurul Barakah, operasi yang berlaku Bani Israel buat taktika nak masuk ke dalam Gaza untuk bunuh pimpinan Hamas dengan segala ID yang lengkap. Dah barang ni tak payahlah bagi Israel ini, benda mudah je dia boleh buat belaka. Tapi apa yang berlakunya adalah sekarang ni South Africa menerima sebahagian daripada mereka dan menuduh Israel sedang melakukan proses ataupun operasi yang dinamakan dalam sudut undang-undang terbangsa ini sebagai pemerdagangan manusia. Dari sudut undang-undang salah lah. Tapi Israel pun sebab apa dia hantar ke South Africa? Tujuan dia nak menganjing je. South Africa mu yang akak kes aku ke Mahkamah Antarabangsa ambil orang Palestin. Ambil orang Palestin, ambil nak sangat. Lebih kurang gitulah kita dari sudut bacaan kita, maksudnya ni lebih kepada nak menganjing. Tapi benda ni sebenarnya benda yang besar. Sebab bila mana mereka berjaya dikeluarkan daripada Gaza dan ada orang yang terpedaya satu, lepas tu pula dibawa dalam keadaan dokumen yang tidak lengkap, dokumen yang tidak jelas, dan ini merupakan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara yang berhampiran ataupun yang berkaitan dengan Israel. Kan Israel akan menjalan, benda tak akan berhenti. Walaupun berigak dah ni, belum tentu dia akan berhenti dan benda ni akan terus berjalan. Dia nak keluarkan penduduk Gaza daripada Gaza. Dan itu situasi dan suasana yang berlaku dalam tempoh genjatan senjata ni dan dalam tempoh peperangan pun mereka rekrut, dan benda ni tidak akan berhenti dan akan terus berjalan dengan tawaran harta benda. Mereka tahu mereka boleh beli manusia. Dan kita juga melihat bahawa apa yang berlaku di sebelah tebing barat, dan tebing barat hari ini menyaksikan situasi dan keadaan yang lebih dahsyat lah apabila Israel telah membuat serangan, membuat kepungan, bahkan mengambil tanah, merapah tanah di sebelah tebing barat dengan lebih dahsyat. Dan mereka telah secara terang-terangan memberi sokongan kepada pendatang haram Israel ini untuk melakukan jenayah dengan tidak diberikan sebarang tindakan di atas apa yang mereka lakukan di sebelah tebing barat. Ialah di tebing barat ni
akhir-akhir ni semakin dahsyat lah. Maknanya serangan yang bertali arus diserang secara terbuka, siang hari, malam hari, dibakar rumah kediaman, kenderaan. Ada yang beberapa orang yang kanak-kanak syahid pun ada, dibunuh, dirampas binatang ternakan, dan ada juga dimusnahkan pokok-pokok zaitun. Dan sebab itulah dikatakan musim mengutik zaitun pada baru ni adalah musim antara yang paling berdarah sekali lah. Dan yang paling bahayanya sekarang ni yang berlaku di Tebing Barat ialah yang dipanggil sebagai penggabungan, ataupun dalam bahasa Arab yang dipanggil ad-dhamm. Dia nak menggabungkan wilayah Tebing Barat ke dalam Israel. Dan benda ni secara menyeluruh Amerika tidak bersetuju untuk Israel menggabungkan Tebing Barat ke dalam wilayah Israel. Jadi tidak berlakulah penggabungan wilayah Tebing Barat dan tidaklah diluluskan lah, maknanya di peringkat negara Israel nak menggabungkan secara keseluruhan Tebing Barat tu ke dalam Israel, walaupun itulah yang dituntut oleh kumpulan berhaluan kanan dan pelampau Yahudi. Tapi kita kena sedar, walaupun penggabungan secara menyeluruh tidak berlaku, tapi beberapa kampung secara runcit, kita kata sikit-sikit benda tu berlaku. Benda tu sedang berlaku dan akan terus berlaku. Adalah Israel mengisytihar beberapa kampung, beberapa kawasan digabungkan ke dalam Israel, walaupun bukan secara kita kata menyeluruh. Jadi ini satu projek untuk menjajah dan menghalau orang Palestin secara sistematik. Kalau tidak boleh secara penuh, dia akan buat secara sikit-sikit. Dan kalau kita tengok sekarang ni, memang kerajaan Netanyahu, dia tidak mengambil sebarang tindakan lah. Polisnya, tenteranya, mana-mana pendatang haram Yahudi yang menyerang orang Palestin, yang membunuh, yang merampas, yang membakar, yang memukul, yang merosokkan tanaman, yang mencuri binatang ternakan, tidak ada tindakan. Yang berlakunya orang Palestin yang ada di situ pula kena takak. Walaupun dia tengok je, kena takak juga. Jadi itulah kita kata suasana yang berlaku di Tebing Barat. Jadi suasana ni kita panggil sebagai suasana menimbulkan ketegangan. Dan memang pelampau Yahudi, termasuklah kerajaan Israel sendiri, mereka nak mewujudkan ketegangan, nak menakut-nakutkan orang Palestin supaya mereka lari. Mereka tinggalkan tempat tu. Akhirnya mereka pun ambil alih. Tu tujuan dan matlamat dia. Tapi benda ni sebenarnya daripada satu sudut yang lain pula, dia akan menimbulkan tindak balas. Dan sebab itulah kalau tengok berita semalam, ada 2 orang pemuda Palestin yang telah melanggar dengan kereta, katanya sehingga beberapa orang, 4 orang, 5 orang, tak pastilah, dari kalangan pendatang Yahudi, ada juga tentera, mati seorang, tentera Yahudi. Dan katanya pula seorang lagi cedera parah, dan ada 2 orang yang cedera yang sederhana. Jadi benda ni kita kata tindak balas yang normal. Bila keganasan dilakukan oleh pendatang haram Yahudi terhadap orang Palestin dengan tujuan orang Palestin takut dan lari, tapi akibatnya akan mewujudkan serangan balas. Dan benda ni kita rasa akan tunggu masa je lah. Tunggu masa, akan berlaku apa yang kita sebut sebagai pertempuran pula. Mungkin kita akan menyaksikan intifada yang ketiga ke di Tebing Barat. Tak tahulah. Jadi tu kita kata suasana di Tebing Barat ni sekarang ni tegang dan semakin menegang. Dan kalau tengok berita yang terbaru pun, percubaan daripada pelampau Yahudi membawa binatang korban, nak bawa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Nak korban dalam tu. Nak buat korban dalam tu. Nak melaksanakan upacara agama dia lah dalam Masjid Aqsa, kawasan Masjid Aqsa. Bagi kita satu benda yang sangat dahsyat lah, penghinaan yang sangat besar. Tapi malangnya berita seperti ni, orang Islam tak peduli dah hari ni. Dulu boleh menyebabkan berlaku intifada, tapi hari ni berita tu jadi berita lalu bawah, berita kecil tu je. Tu masalah yang berlaku pada orang Islam hari ni. Jadi seolah-olahnya kita kata jiwa mereka ni tidak sensitif dah.
Jadi kita pun pelik sebab apa jadi begitu. Orang-orang Arab sendiri, orang Islam. Kita pun nak kata orang salah orang Arab berlaku. Mana kita semua lah. Kita semua. Jadi tepu dengan berita daripada Israel. Apa yang mereka lakukan sebenarnya. Sebab memang kita tak nafi benda ni berlaku telah lama. Tapi sepatutnya kita tidak membiarkan perkara ni berlaku. Dan sebenarnya tidak pernah berhenti. Dan sekarang ni semakin dahsyat dan semakin berani. Apatah lagi dengan Allah Muhammad bacaan untuk akta bagi membolehkan tawanan perang ataupun tahanan Israel, tahanan Palestin yang ditahan oleh Israel untuk dibunuh ni. Saya rupanya bila dengar beberapa ulasan tentang ni Ustaz Ding, rupanya akta dia agak rumit, bukan agak rumit. Bahasa mudahnya memang tak adil langsung lah. Akta dia. Apa jua yang dilakukan oleh orang Palestin kepada orang Israel, maka boleh menyebabkan kepada hukuman bunuh. Serangan daripada orang Palestin ke atas orang Israel boleh menyebabkan kepada hubungan bunuh. Adapun kalau Palestin buat ke atas orang lain, tak apa. Mana tak akan sampai tahap tu. Yang keduanya adalah bukan sahaja orang yang melakukannya, tapi ahli keluarga dia dan semua orang yang bersubahak dengan dia boleh hukuman bunuh. Maknanya walaupun seorang je buat, tapi habis keluarga pun boleh bunuh belaka. Boleh bawa kepada tahap tu. Adapun kalau orang Israel sebaliknya berlaku, orang Israel bunuh orang Palestin, tak ada benda. Bahkan tidak dipanggil pun sebagai penyenayang. Tidak dipanggil dan tidak disebut mereka ni sebagai penyenayang. Dan ini merupakan hukuman undang-undang yang kita kata, kalau kita kata hukuman undang-undang rimba pun lebih daripada rimba, lebih daripada binatang. Dia macam zaman apartheid dulu. Betul. Ini memang sistem penjajahan perhambaan, kasta yang tidak sepatutnya berlaku pada zaman sekarang inilah. Dan ini suasana dan keadaan yang berlaku di dalam Tebing Barat dan dalam Israel, ataupun kita panggil sebagai Palestin yang sedang dijajah. Dan dalam masa tempoh ini juga kita menyaksikan Israel kembali menyerang ke dalam Lebanon. 2-3 hari ini kita baca berita bahawa Israel telah membuat serangan kepada satu kamp di dalam Lebanon. Kamp ni bukan majoriti, semua yang ada dalam kamp ni ialah orang Palestin. Orang Palestin yang telah dihalau keluar daripada tanah mereka ni duduk di dalam Palestin. Hak ni orang kita ramai tak faham ni. Sebenarnya kita kena sedar dan kita kena baca balik sejarah yang berlaku. Orang Palestin, mereka sebab peramai di Gaza, sebab mereka ni dihalau daripada kampung mereka dan dikumpulkan di Gaza. Satu. Yang keduanya, di negara-negara jiran dengan Palestin, khususnya Lebanon dan juga Jordan, termasuklah Syria. Tapi Lebanon dengan Jordan lagi besar lah, berbanding Syria pun mungkin besar Ustaz ni. Hamba tak tahu dari segi jumlah Syria tu, tapi setiap negara ni mempunyai kamp pelarian khusus kepada orang Palestin. Mereka ni adalah orang Palestin. Sebab apa mereka menjadi pelarian ni? Kerana mereka telah dirampas tanah mereka, rumah mereka, kampung halaman mereka, harta benda mereka telah dirampas dan mereka dihalau keluar daripada Palestin. Mereka tidak ada identiti sebagai rakyat Palestin, bahkan mereka menjadi pelarian. Menjadi pelarian lah, maksudnya dari segi ID tu ID Palestin lagi, tapi tak ada bumi, semua orang Palestin tapi tak boleh masuk Palestin. Jadi gitu. Apa yang berlaku baru ni di Lebanon, tekanan daripada Israel telah menyebabkan kerajaan Lebanon mengambil keputusan untuk, kerana atas dasar nak jaga perjanjian lah, walaupun Israel tak pernah jaga perjanjian, atas dasar nak jaga perjanjian, Lebanon telah menekan mereka yang berada di kamp pelarian Palestin ini untuk menyerahkan senjata. Dan sebab mereka ni masih ada kalangan mereka yang mempunyai senjata, sebab dia ada kumpulan-kumpulan yang ada dalam kamp ni. Selain daripada Hizbullah lain cerita. Hak ni di antara mereka yang orang Palestin yang berada di kamp pelarian ini. Jadi apa yang berlaku ni adalah, rupanya baru-baru ni mereka telah menyerahkan senjata mereka kepada kerajaan Lebanon dengan tawaran ataupun dengan jaminan bahawa bila mana mereka menyerahkan senjata mereka tidak akan diserang oleh Israel. Mana Israel tak akan serang, mu serah senjata, maka kami tak akan serang. Tapi kalau mu tak serah, kami akan serang. Apa yang berlaku ni adalah setelah mereka menyerahkan senjata tersebut, mereka diserang oleh Israel. Mana jawapan ni? Habak kerajaan Lebanon, mana sepatutnya kerajaan Lebanon kena jawab. Dan orang yang menekan kerajaan Lebanon termasuklah dengan Saudi yang terlibat dalam isu ni juga, sepatutnya jawab. Mana jaminan supaya Israel
tidak menyerang mereka. Apa yang berlakunya lah, Israel telah menyerang bukannya rumah, bukannya bangunan, tapi padang bola. Padang bola ni budak-budak tengah buat latihan, pelajar, budak-budak tengah buat latihan, dan Israel mendakwa bahawa kawasan tersebut mempunyai tempat latihan bagi Hizbullah. Sekurang-kurangnya 13 orang budak mati. Dah mana Hizbullah? Hak matinya budak-budak dah kan sejak daripada beranak jadi Hizbullah, latih jadi perang lalu. Dan mereka serang adalah kawasan padang bola, dan majoriti yang mati ni daripada kanak-kanak. Dan ini merupakan hakikat apa yang dilakukan oleh Israel, dan segala perjanjian yang berlaku sebelum daripada ini tidak ada satu pun yang mereka ikut dan mereka tepati. Kalau kita tengok kepada sejarah yang terdekat ni lah, kita sekarang ni berada di bulan November. Bulan depan kita akan masuk bulan Disember. Perjanjian gencatan senjata antara Lebanon, Hizbullah dengan Israel ni bulan Disember tahun lepas lah. Jadi kita ni nak masuk setahun dah ni. Kita nak masuk 1 tahun dah perjanjian gencatan senjata antara Lebanon, Hizbullah dengan Israel. Tapi sejak daripada ditandatangani gencatan senjata bulan Disember tahun lepas, ribuan kali, maknanya Israel tak pernah berhenti menyerang Lebanon, khususnya selatan Lebanon dan juga pinggir Beirut lah, yang dikatakan tempat adanya anasi ataupun anggota-anggota Hizbullah. Dan dalam tempoh hampir setahun ni, hanya sekali saja Hizbullah balas tu, sekali saja. Tu pun dia balas tu bukan dalam Israel, dia balas di kawasan Mazar' Syab'a. Maknanya kawasan tu tanah Lebanon tapi dijajah oleh Israel. Tu pun maknanya kalau kira tak melanggar undang-undang apa pun. Jadi maknanya Hizbullah dalam masa setahun ni betul-betul lah kita kata berpeganglah kepada gencatan senjata ni tidak melanggar. Maknanya antaranya ialah kerana Hizbullah tidak mahu mewujudkan perang saudara di Lebanon, bertembung antara Hizbullah dengan kerajaan Lebanon dan juga tentera Lebanon lah. Tapi dalam masa yang sama, Israel ini tidak pernah berhenti, maknanya memprovokasi bukan setakat Hizbullah, kerajaan Lebanon itu sendiri. Walaupun telah ada perjanjian, walaupun telah ada penjamin dia lah, Amerika macam biasa lah, ia tengok Israel ribuan kali pun telah melanggar perjanjian pun tak ada apa bagi dia. Jadi Hizbullah pada pandangan Israel sekarang ni ialah tidak akan membalas kerana nak mengelak daripada bertembung dan berlakunya perang saudara di Lebanon. Oleh kerana itu, maka Israel akan menyerang sesuka hati bila-bila masa, di mana saja. Dalam masa yang sama, ada juga kenyataan daripada ketua Hizbullah, iaitu ia kata sabar ada hak. Cuma haknya tu bila, di mana, bagaimana. Ada orang cuba menjangkakan kemungkinan juga akan ada balasan daripada Hizbullah yang tidak akan membawa kepada perang secara terbuka, tapi membalas sikit-sikit gitulah, skala kecil, tidak membawa kepada istibakat. Tapi dalam masa yang sama juga, Israel ni apa yang dia nak dengan serangan-serangan ni, dengan jet pejuang dan yang seumpamanya? Dia hanya nak mewujudkan suasana lemah kepada Hizbullah, nak mematahkan semangat dan jiwa lah penyokong Hizbullah dan juga rakyat Lebanon. Sebab sekarang ni kalau Israel, menurut pada penganalisis dan pengkaji lah, mana kalau Israel nak masuk, nak serang Lebanon, nak jajah Lebanon, dia akan bertembung dengan tentera Hizbullah di darat. Dalam keadaan sekarang ni, tentera Hizbullah tak mampu mengikut keadaan pengkaji lah. Sebab kalau betul nak serang Lebanon, nak masuk, nak menguasai Lebanon, dia kena kerah banyak pasukan tentera apa benda ni di Gaza lagi, di Lebanon lagi, dengan keadaan tentera ni sudah 2 tahun dah letih dah seumpamanya. Jadi matlamat Israel sekarang ni bukan hak tu. Dia hanya nak melemahkan Lebanon, nak membunuh seramai mungkin penyokong-penyokong Hizbullah, nak melemahkan semangat orang Hizbullah. Itulah matlamat dia setakat ni. Tapi bukanlah sampai tahap nak menyerang masuk, nak perang terbuka, sebab benda ni akan menyebabkan berlakunya pertembungan secara darat antara tentera Israel dengan Hizbullah. Benda tu bukanlah suatu benda yang terbaik lah untuk Israel buat masa ni. Jadi seterusnya ni macam mana, kita tunggu dan lihat lah apa yang akan berlaku selepas ni di Lebanon. Dan saya rasa mungkin itu sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan dalam
pertemuan kali ini. Dan masih ada beberapa perkembangan yang kita masih menunggu respon, dan juga kita menunggu situasi dan keadaan di masa akan datang. Dan kita pakat-pakat ikutilah. Jangan jadikan walaupun keadaan perang tu mungkin kita nampak agak reda, tapi sebenarnya peperangan dalam bentuk lain, pertembungan dalam bentuk lain, persaingan dan sebagainya ini masih bergerak dan berjalan dengan pantas, dan ia perlukan kepada pemerhatian kita untuk kita memahami apa yang sedang berlaku di negara-negara umat Islam ini, secara khususnya di Gaza dan Palestin lah, dan termasuklah negara-negara yang lain. Itu tidak termasuk lagi dengan apa yang berlaku di Syria dan sebagainya. Itu insya-Allah kalau ada rezeki kita akan ulah di masa yang akan datang lah, jika diberi kesempatan Allah Ta'ala. Dan kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan lafaz yang disebut oleh Abu Ubaidah, innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Sungguhnya ini merupakan jihad pada jalan Allah Ta'ala, sama ada kita mati syahid ataupun kita mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam.